11. Tajuk meninggalkan keraguan adalah ciri warak. Maksud hadis daripada Sayyidina Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abu Talib, cunda Rasulullah dan kesayangan baginda. Beliau berkata, aku menghafal sabda Rasulullah, tinggalkanlah perkara yang meragukanmu dan ambillah perkara yang tidak meragukanmu. Huraian hadis. Hadis ini menjelaskan kepada kita supaya meninggalkan semua perbuatan yang meragukan. Perbuatan yang meragukan ialah perkara yang tidak menyenangkan perasaan, rasa sangsi, sama-sama dan kabur, terutama dalam perkara ibadah dan akidah. Keyakinan berteraskan kefahaman ilmu merupakan jalan untuk menghindarkan diri daripada syak dan menjadi faktor pemeliharaan agama. Peranan sifat yakin yang didasari kefahaman ilmu merupakan elemen utama dalam hukum hakam ibadah. Hal ini menjadi seorang mampu menghilangkan syak atau keraguan dalam diri. Ulama menetapkan kaedah mengutamakan keyakinan dan meninggalkan keraguan. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maksud, jika seseorang kamu merasai sesuatu di dalam perutnya, maka timbul kemusykilan pada dirinya, sama ada angin keluar atau tidak. Maka janganlah ia keluar daripada masjid sehingga seseorang mendengar bunyi kentut itu atau terhidu baunya. Allah juga telah menegaskan dengan memperingatkan kita tentang bisikan hati melalui firman-Nya dalam surah Kahf ayat 16. Maksud dan demi sesungguhnya kami telah mencipta manusia dan kami sedia mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Pengajaran hadis ini mengingatkan setiap individu mengenai keperluan membina kehidupan yang baik dengan menjauhi segala perkara yang meragukan diri. Sekiranya bertambung antara keyakinan dengan syak, maka seseorang seharusnya berpegang pada perkara yang diyakini olehnya. Meninggalkan sesuatu yang meragukan kerana ingin menjaga maruah diri dan kehormatan agama adalah sifat yang terpuji. Dan